Okay, hari ni siap sedia untuk pergi fisioterapi. Fisioterapi. Minggu lepas sekali. Minggu ni pula. Tiap-tiap minggu lah boleh katanya. Biasalah fisioterapi dia akan buat terapi untuk pergerakan tangan. Laninya pergerakan tangan terlalu sikit. Sikit je. Pergerakan tangan terlalu minimal. Dia nak buat siapa ko normal supaya orang ramai. Minta cepat lah. Lah ni setahun lebih. Kalau tidak kak, Allah 2-3 tahun lah. Minta lah boleh. Apa biasalah. Aduh.